Hello guys. Alamak, gelap pula. Gelap juga. Hello guys, lama kita tak bersua. Selamat kembali ke vlog aku. Malam ni kita ada satu tempat yang kita nak pergi. Yang FIFA World Cup tu kita tengok kat apa? Kita tengok kat rumah mama tu, dia buat pagi-pagi. FIFA World Cup tu sebab dia dekat US, Mexico dengan Canada. US, Mexico, Canada tengah siang sekarang ni. Sebab tu dia malam atau pagi. Because this is the other side of the earth. Lepas tu semasa moon dengan sun berpusing, sun pergi belah ni, moon pergi belah ni. Kalau Oh ya, yeah, betul. Okey, dah tahu. Okay. Malam ni we decide untuk dapatkan pizza, but not the regular Pizza Hut, Domino's. We're going to the local pizza maker, which is dekat Bukit Mentajam. Let's go. Actually, this pizza parlour sebenarnya dah lama ada kat situ. We simply taking our time. Biasalah kan, tempat yang dekat-dekat ni memanglah kita orang tak pergi sangat. I think it's happened to everyone kan. Tempat tu bila dekat kita tak pergi. Yang jauh sungguh-sungguh lah kita nak travel, plan, everything. So, tempat ni bukan saja lokal yang pergi. Aku rasa few known influencer pun dah pergi. Last time tak silap aku, Munjir pun dah pergi ke sana. Tapi aku yang dekat gila ni tak sampai-sampai lagi. Tonight we want to go and have a try. It's been some time I've been planning to do a comeback for the vlog. Lagipun there's some minor hiccups, which is this camera that I'm using. Dia ada issue sikit. Somehow aku sebenarnya tak boleh nak turn off this camera. Whenever aku bawa, it keeps turning on dan bateri cepat habis. So bila bateri cepat habis, aku tak dapat nak record the whole story. Aku boleh dapat earlier, tapi yang kat belakang aku dah tak boleh nak record. So that was the problem. But since I have back this camera, aku rasa it's good that I do a comeback. Okay. Buat you meja meja berapa dah? Tak, you makan meja tidur. Okay, just ordered the pizza. So kejap lagi kita tunggu. We ordered two kind of pizza. Satu pizza Wagyu. I think that is the most famous lah kot kan. Dia letak kat page 1 kan. And another one is, kita order apa? Hawaiian pizza, Hawaiian chicken pizza. So kita tunggu dua pizza ni untuk siap dan we can enjoy our dinner here. And here's the thing about this shop. Kedai ni sebenarnya dekat gila. Aku rasa tak sampai 3 km dah sampai dah pun. Especially ada shortcut yang kita orang tahu. Tapi hari ni wife aku tak bagi aku ikut shortcut tu sebab dia kata gelap lah, malam lah. Bila lalu kat shortcut tu memang dekat gila lah. Tak sampai pun 2 km daripada rumah aku. I think that's the thing about being human kan. So bila benda tu dekat dengan kita, we tend to ignore it. But once it gets You take. betul. So cepatnya sampai dah Wagyu. But when it was a 1 hour drive away, barulah kita menghargai benda tu. Sekejap kita sampai. Ini Hawaiian, ni daging Wagyu. Macam mana tangan tu? Wagyu ni tak silap dalam tu dia baru RM49 kan? Ya. Wagyu ni RM49 and Hawaiian is around RM29 kan? 25. 25. 6. Nampak sudah pakai negeri lain. Yang ni Dia lembut gila. Memang bezalah dengan the usual pizza yang kita orang pergi. The juiciness, the tenderness of the beef, memang boleh rasa dekat bila gigit saja pizza tu. And of course the bread, memang lembut gila walaupun it was baked. Dah no. Dah.
Sedap. Angin tu dah tak sedap kan? Hangit lah sedap. Angin betul-betul. The kids not used to oven bake punya pizza. So they orang complain hangit. Dosa je lah. Okay, kejap lagi kita orang sambung balik. Let us enjoy the food first. Oh my god. Ya dah. Pak stiker. Ya sebab memang ada bentuk-bentuk stiker. Banyak. Satu bulan ni tak nampak. Saya nak kucing yang comel. Tadi sebenarnya plan nak hang out lama sikit tadi. Tapi kita orang duduk kat ruang laman kan. Jadi banyak nyamuk. So we have to find another location untuk hang out malam ni. Let's hope tak kena attack dengan nyamuk lagi. Okay, jom. Tak pergi mana? Pulau. Pulau? Oh, siang tadi kita orang tak pergi mana pun. Lagipun hujan sangatlah lebat. So why not? Okay, jom. We continue malam ni punya lepak dekat Batu Feringgi, which is around 1.5 jam away daripada rumah kita orang. Seriously jauh gila. Malam ni two place different distance. Actually kedai pizza tadi aku sebenarnya agak recommend lah untuk korang yang wanna try local pizza. You should try it. Memang aku rasa dia ada signature taste dia sendiri. I've tried a few local pizza, but boleh rasa lah distinct different taste lah daripada pizza shop yang lain. It's unfair untuk compare dengan franchise besar macam Pizza Hut ke Domino's ke. Aku rasa dia bagi sesuatu yang berbeza lah untuk korang try out, especially dekat Penang ni. So sekarang ni kita orang dekat Batu Feringgi macam aku cakap tadi, 1.5 hours away from our home, semata untuk dapatkan teh. Teh pun it's just a normal tea je. It's a Thai tea lah, yang rasa dia memang kau. Gula dia tu memang up the roof lah. Hari ni sesiangnya memang duduk dekat rumah je. Aku kemas-kemas tempat burung. Dan hari Sabtu habis macam tu je. So sekarang ni itulah, that's why we are hanging out malam-malam dekat sini. Sedap ke? Tahu? Okey yang makan apa? Kita tanya okey tak tahu. Aku dah tahu mana rasa dia. Ini dah mengantuk ni. Macam mana nak tengok cerita? Okey tak tahu. Dah lama aku tak tinggalkan kamera jauh-jauh untuk create time lapse. Aku letak kat fire extinguisher. Kau ambil gambar apa? Abah. Bagi tahu lah kalau nak ambil gambar. Ni hadiah birthday kid few weeks ago. Dia dapat kamera. Kamera ni dia print out this thermal print. Ha tu. Taklah. Balik. Actually quite nice lah. Cuma itulah, thermal paper kan. So lama-kelamaan dia akan hilang kan. The only way to preserve it nak kena scan pula, kemudian print on a real photo paper. But itu is quite nice lah. Budak-budak dah bosan, dah berlari ke belakang, ke sana sini, main drum lah. Tapi biarlah. Hari ni seharian sesiang dia orang main iPad.
So that's why malam ni aku tak bagi dia orang main dah. Buatlah apa pun asalkan dia orang bosan. That was the most important thing. They need to be bored. Okay. Kalau betul je. Takut sebab Okay, we are already on our way back balik ke rumah. Sekarang dah pukul 12.30. Sekejap je. Lepak kat situ ada gak dalam sejam. Cuma minum air teh je sebenarnya. Suasana dia pun, vibe dia pun memang sesuai lah vibe untuk melepak-lepak kat situ kan. Dulunya tempat tu memang penuh dengan night market lah. Dan sekarang ni maybe dah tak dapat sambutan kan. Sebab kebanyakannya barang-barang yang sama je. And nowadays orang prefer untuk beli online kan. Jadi not so much of tourist lah dekat kawasan tu, unlike a few years back. Tapi sekarang dah ada banyak kedai-kedai makan dan restoran lah. Ada Zeus, ada tadi ada apa? CBTL, ada Family Mart. So quite a lot of option selain daripada kios-kios kecil, usahawan tempatan lah yang usahakan kedai-kedai makan. It was a insightful trip, walaupun satu dekat satu jauh. Walaupun I think that's it lah for tonight vlog. Thank you everyone for watching. Doakan aku keep on consistent. I'll see you guys in upcoming vlogs. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.